bau juga, ambil bau. Bismillahirrahmanirrahim. Alah, sedap ke tidak? Salmon oil Alaskan. Kau ada? Aku nak campur salmon oil ni ke dalam aku punya anak bulus punya treats. Seminggu tu, sabar. Seminggu tu aku akan bagi dalam 3 ke 4 kali. Sebab kalau aku letak dalam diorang punya kibbles, diorang tak akan makan. Sabar. Yang ini korang goncang dulu, lepas tu korang dropkan je lah dalam berapa titik macam tu. Yang penting dia boleh sebati, lepas tu korang gaul dan ready to serve. Dia 100% natural ingredient, lepas tu dia bagus untuk dia orang punya kulit, bulu, immune system dan juga dia punya hati. Ini satu korang nampak tak dekat situ, dia ada omega 3 formula. Ini jangan risau, tak ada bau ikan pun, tak ada. Dia memang boleh makan punya untuk kucing korang. Nak nampak coating-coating dia orang macam shining, gebu-gebu. Bolehlah korang try yang ini. Murah je Nok Salmon Oil daripada Nanovet ni. Pergi dapatkan dekat link kat bawah.